Halo semuanya, dan di video kali ini sekejap saya ingat. Kita akan review Blockis Ultraman GV08. Ini adalah GV yang saya kurang berminat sebab lagi-lagi saya tak berminat dengan ini makhluk. Tapi saya review juga, dan adakah ianya berbaloi untuk korang beli kan? Ya, tengok aja video ni sampai habis. Ini dia tampilan setnya yang menampilkan ia cukup kenal siapa Di sini merupakan line up dia, dan kalau korang betul korang akan dapat karakter secretnya. Yang ni saya akan jelaskan di akhir video seperti biasa. Box satu set, sedangkan yang ni adalah box blind boxnya ataupun satu kotak kecilnya yang menampilkan Ultimate Zero kalau tak silap. Dan ini merupakan line up-nya yang seperti yang saya cakapkan tadi. Ini merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Blockis Ultraman ni, dan ini merupakan skala 1:1-nya dengan menampilkan Ultraman Zero Strong Corona kalau tak silap Dan tanpa basa-basi, kita langsung saja review to the point berkenaan Blockis Ultraman GV08 ni. Yang saya nak review dulu yang bukan Ultraman lah seperti Pigmon ke Lignoid Beta ke, dan juga ni si Genbot, tak silap bukan Gen 9 Untuk Genbot, saya rasa saya tak ada masalah walaupun dia ni berperisai yang buatkan artikulasinya terbatas. Dia ni dilengkapi dengan dua senjata, iaitu perisai dan juga kapak. Jadi walaupun artikulasinya meh, tapi sekurang-kurangnya kita dapat option part. Untuk Lignoid, jangan cakap lah tak perlukan option part sebab memang tangannya dah dilengkapi dengan senapang punya besar kat situ. Dan takkan saya nak komplain lagi. Bagus jugalah Cuma di sisi lain saya kurang suka dengan Pigmon sebab artikulasi di bahagian kaki terbatas. Tapi selain artikulasi di bahagian kaki, kita juga dapat artikulasi baru, iaitu di bahagian tangan yang boleh macam ni, dan juga boleh pusing 360 darjah. Lagi-lagi yang kurang itu di bahagian kaki je, sebab kita tak boleh gerak ke depan ni. Sebab memang dah versi live actionnya Pigmon ni kalau nak berjalan dia ni harus melompat ke depan. Macam tu lah. Tapi saya rasa tak jadi masalah kot sebab accurate. Mungkin kita review dulu kot Astra ataupun Astra dan juga Leo Nah, ini adalah Ultraman generasi pertama yang pertama kali dibuat di GV08 ni. Sebelum ni pun belum ada lagi Ultraman generasi pertama, dan hanya mereka saja yang dibuat. Dan jujur dari saya paling suka mereka sebab dari segi moldingnya semua dah accurate. Walaupun bahagian mata dia ni kan sepatutnya ada gradiasi warna oranye kalau korang tengok di live actionnya. Cuma macam ni pun okey juga, tak jadi masalah. Sama juga dengan dia punya bahagian dadanya. Sama juga seperti Astra yang pun saya tak komplain mana, dan dia pun dilengkapi dengan Ultra Key-nya. Sedangkan untuk Ultraman Leo tak silap dia dapat option part kaki berapi. Cuma disebabkan masalah UMC dan juga suburaya di China sana berkaitan dengan perebutan hak cipta Ultra Brother, jadi nak tak nak Blockis ni kena cari jalan lain, iaitu dengan merilis mereka ni bersama dengan Ultraman 80 dan juga Ultraman King juga sebab diorang tak ditarik hak cipta. Konfliknya cukup panjang lah apapun yang saya tahu, Ultra Brother tu daripada Ultraman hingga ke Ultraman Taro tu popular di China. Jadi jangan tanyalah kenapa tak ada Blockis Ultra Brother. Terusnya saya nak bercakap tentang Blockis Ultraman Strong Corona, yang entah kenapa baru sekarang rilisnya. Kenapa tak sekali dengan Luna Miracle GV01 Dan bila saya tengok balik, sebenarnya saya faham sebab dia ada sedikit penambahbaikan. Mungkin tak boleh kot dipanggil reissue, mungkin lebihkan ke refix. Okey, saya buat perbandingan dulu dengan Ultraman Zero GV01. Dan korang nampak perbezaannya di mana? Takkan. Sebenarnya penambahbaikannya itu terletak di bahagian kepala. GV08 punya kepala agak lancip. Dan ada dua juga perbezaannya. Pertama dari segi beam lamp. Beam lamp GV08 ni jauh lebih kecil dibandingkan GV01. Dan seterusnya adalah di bahagian mata. Mata GV08 agak kecil dan tajam dibandingkan GV01. Itu saja. Tapi lagi-lagi perbezaan ini tak cukup ketara, dan kalau kita beri pendapat kepada orang awam, diorang akan cakap sama saja. Sebab memang tak ada perbezaan pun. Mungkin pendapat dari saya sendiri, bagusnya diorang cari aja skop kepala Ultraman Zero yang bagus dibandingkan yang sekarang ni. Tak tahu, mungkin diorang buat sendiri agaknya. Sebab mustahil ini daripada Suburaya. Last but not least, barulah kita akan bercakap tentang main highlightnya, iaitu kita ada Armor of Darkness Ultraman Belial
dan juga Ultimate Zero. Yep, kedua-dua mereka ni cukup identik ya. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Anjay. Mungkin yang best tentang Armor of Darkness ni adalah dari segi design dia, walaupun terlihat kekar dan berisi, kita juga dilengkapi dengan option 4. Ya, benda yang saya nak sangat adalah option 4 itu je. Sedangkan untuk Ultraman Zero Ultimate Zero ni, saya rasa ya, kepala dia sama seperti Ultraman Zero Strong Corona yang saya cakap tadi. Cuma yang beza kat sini dia dilengkapi dengan Ultimate Aegis. Itu saja. Dan saya dah cakap kepala Ultraman Zero tu macam mana. Dia ada sedikit perubahan tapi susah untuk orang perasan. Ya, kalau buat mata peka mungkin perasan, buat mata yang tak peka mungkin cakap sama-sama saja. Tapi lagi-lagi dari saya masih buruk. Bercakap tentang karakter secret, kita akan dapat apa? Kita akan dapat kita akan dapat Shining Ultimate Zero yang muncul di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy tak silap. Di mana karakter secret yang satu ini saya nak sangat dapat sebab waktu tu belum release lagi GV14 Ya, masih belum release lagi. Jadi bila saya dapat Ultimate Zero yang biasa, saya cukup kecewa dan sanggup habiskan duit semata-mata nak dapat ni. Untungnya GV14 tu release berapa bulan lepas saya beli GV08 dan saya boleh mengambil nafas yang cukup lega. Dan ya, itulah je review singkat agaknya berkenaan GV08 dari Blockist Ultraman Galaxy version ni. Apa pendapat korang? Korang suka atau tak? Silakan komen di bawah. Ya, seperti yang saya cakap, GV kali ni bukan kegemaran saya sebab ya, line up dia kurang menarik Mungkin antara yang menarik tu adalah Belial kot ataupun Leo atau Astra. Cuma dari saya, ya secara keseluruhan tak, sebab masih berfokus pada Ultraman Zero. Buat korang yang minat Ultraman Zero mungkin boleh jadi GV pelengkap, tapi buat korang yang tak minat Zero mungkin tak nak beli Tapi lagi-lagi GV ni menarik sebab dia ni boleh custom. Kenapa boleh custom? Okey, pertama, korang boleh pakai Ultraman korang boleh pakai Dark Loop Zero Tactical Gear gabungkan dengan Ultraman Zero. Korang akan dapat Ultraman Zero Tactical Gear Hatred. Lepas tu korang boleh gabungkan Blockist Ultraman Leo dengan Astra, akan jadi Blockist Ultraman Astra Early Version pun boleh. Nah, itu yang menariknya berkenaan Blockist Ultraman GV08 ni, sebab korang boleh custom tanpa bersusah payah. Dan untuk ratingnya boleh lah saya bagi segini. Minta maaf sebab bias, sebab bukan kegemaran saya. Okey, dadah.